Kalau macam tu Mal, bahagian kereta Fira lah. Buka My JPG boleh tak? Daripada mana tuan? Pucung. Pucung. Okey, tuan pergi pada profile. Okey, tuan pergi pada sijil pemilikan kenderaan, refresh. Jana semula. Pop keluar. Okey, tuan tekan. Okey, kat sini geran lah. Okey. Okey, jadinya geran dekat sini semua dah legit. Okey, cuma nak sahkan, tuan boleh zoom, ni tak boleh zoom tau. Boleh buat paparan penuh. Saya bacakan chassis number 7451, 4 digit terakhir tuan. Dia tak boleh zoom. Ni. Ya, 7451. Okey, betul. Betul lah So, nama, plat pendaftaran, nombor IC. Alamat ni tuan nak tukar nanti. Kalau nak tukar anytime lah, pergi JPJ saja. Okey. Okay, tujuan saya tunjuk geran ni, geran original tak di print lagi. Biasanya dalam file ni akan ada geran, akan ada raw text. So, orang ni belum collect lagi. Sebab register semalam. So, hari esok akan sampai ataupun hari ni. Kita akan post laju benda ni. Okey. Nanti Fira ingatkan untuk post laju terus dekat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start dengan insurans pula. Okey, insurans tu ada Pro 2 Total Protect. Okey, bawah Pro 2 Total Protect ni dia ada takaful. Okey, takaful ni kalau nak bisnes dengan Pro 2 power dia. Bagi lebih sikit benefit pada pelanggan kami. Salah satu personal accident 10,000. Kalau berlaku kematian lah. Kedua, elon banjir bernilai 1,000 dia untuk vacuum kereta. Yang ketiga, unlimited unnamed driver, all driver. Okey. Dua ni add-on ni bencana alam cover. Cermin kalau crack pun cover tuan. Okey. Jadi kalau berlaku apa-apa inform je kami. Kami akan bantu lah ya. So ada nak tarik NCD apa-apa ke? Kita lama ke apa ke? Tak ada. Tak ada lah Action lah kat situ lah Okey. Okay, tuan berkaitan dengan servis tuan. Okey, servis untuk 1,000 km pertama ataupun 1 bulan mana sampai dulu daripada tarikh ambil kereta. Dia inspection saja, tak tukar minyak hitam ya. Servis kat sini ke apa? Mana-mana perlu service center. Okey. Cara nak cari dia senang je. Tuan kan dia dapat e-first punya apps. Kat sini dia ada service allocator tau. Tuan tekan, nanti dia akan cari paling dekat dengan tempat tuan. Contohlah kalau kat Puchong lah. Kalau tuan pergi Perak, kat sana nak cari, just tekan ni je. Dia akan cari. Dan dia akan dapatkan, tuan kena call dulu tau. Buat appointment 3 hari sebelum. Seeloknya lah. Okay, lepas tu salin minyak hitam 10,000, 20,000. Dia pakai fully synthetic. 10, 20, 30 dan seterusnya. Okey. Ataupun gandaan masa 6 bulan. 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, macam tu lah. Mana sampai dulu tau. Okey. Kenal Fira kat mana tuan? Adik. Oh adik. Cakap, patutlah muka sama. Tadi dia tegur. Dia tanya abang tadi. Patut muka sama. Biji dia cakap. Okey. Oh boleh lah gosip pasal kakak dia ni. A lot different lah. Okey. Kakak ni, ala-ala interview kakak kejap lagi. Okey, sekejap saya bagi link. Nanti Fira ingatkan untuk geran kita transfer. Tapi memang nak beli kereta kan? Bila paksa. Ke bila paksa? Dah macam abang lah. Adik dia tegur abang ke? Biji. Okey. Sekejap ya. Tengok dekat email. Ada satu notification daripada Pro 2. Kalau macam tu Mal, bahagian kereta Fira lah. Expert kan awak. Kita klik here. Tekan kat mana-mana. Okey tuan type select. Yes. Ni Fira lah. Tunggu tuan tekan disclose apa. Yang mana? Yang ni. Tuan kata okey ke satisfied ni Fira. Okey tuan tekan accept. Sini satu. Dah kahwin dah abang adiknya? Belum. Sewa ni lah, sewa rumah dekat sana lah. Pucung. Ni pun nak pindah pula. Pindah mana? Ni. Kedah. Oh, Kedah dah. Transfer kerja kat sana lah. Baru pindah ke? Alhamdulillah. Kat sini berapa lama dah? Pucung. Itu 3 tahun kat Johor. Pindah baru tinggal 6 bulan. Oh, Johor kat mana? Johor Jaya. Johor Jaya, JB sana kan. Seberau sana kan. Johor Jaya tak silap. DFE 089 dia. Okey tuan, saya tunjuk kat sini tuan. Okey, button ni untuk lock. Ni lock. Ni unlock lah Kalau cara paling moden, kunci dalam poket je. Macam ni lock kan. Tekan sekali, dia buka satu pintu. Tekan kali kedua, dia buka keseluruhan pintu. Okey, tapi paling penting kita nak tengok chassis number. Saya tunjuk chassis number kat depan
7451. Dah. Okey tuan, dekat sini ialah chassis number 7451. Okey. So bateri warranty setahun ataupun 20,000 jarak perjalanan. Yang ni engine number lah. Kat situ pun dia ada tunjuk engine number. Ini saya buka panas. Okey, yang lain semua ada 5 tahun warranty, exhaust setahun warranty, gearbox semua 5 tahun warranty lah. Nanti masa tukar minyak hitam tu 10,000, cek kat bawah selepas tukar, takut ada leaking ke apa ke, double check Okey. Yang lain semua okey. Kita nak tunjuk cari dalam start kereta pula. Bismillah. Okay, tuan, jemput masuk dalam. Okey tuan, masuk dalam. Okey, cara nak start kereta ni tuan, kaki kanan tekan brake. Okey, lampu hijau menyala. Nyala tak lampu hijau? Tekan sekali je. Macam tu dah hidup dah Kita onkan aircon dulu kat sana. Ni bahagian blower dia lah. Okey, ni side mirror tuan Sebelah kanan ni side mirror, kita letak pada auto je. Bila kita lock, dia akan automatically tertutup. Ini left and right, up and down. Okey, dua button ni ialah safety button. Okey, traction control, vehicle stability control. Yang ni adaptive high beam. Tanya Fira kalau lupa. Okay, ni eco idle. Ni bawa kereta, enjin mati. Kalau tak suka that function, just offkan sajalah, tekan. Oh, bila berhenti dia mati. Mati kan? Kalau tak suka tekan macam ni, dia akan keluar A off. Okay, yang ni leveling lamp. Buka lampu macam biasa. Lampu nampak tak? Lampu dia menurun. Kalau nombor 5, paling rendah dia turun. Dia bukan high beam tuan Dia lampu level. Kita boleh adjust ketinggian ataupun kerendahan lampu tu. Okay, tetapi okay, pada panel untuk lampu pula, dia tak ada off. Dia ada auto saja. Auto, lampu kecil dan lampu biasa. Kalau auto ni waktu siang dia tak nyala. Tapi waktu malam ataupun lalu terowong dia akan menyala sendirilah. Jangan risau Hujan apa semua tu. Hujan, ya, kalau gelap pun dia akan menyala juga. Sensor dia kat, ni sensor dia. Okey, lepas tu yang ni button audio untuk volume up, volume down, mode untuk bluetooth dan set channel dekat sini lah Okey, dekat sini pula untuk tank minyak. Ini pula untuk pump tayar pressure, ni PSI dia setiap bulan kena pump 4 tayar. Kotak ni dia pancit lah Saya nak tunjuk bahagian dalam ni tuan Okey, kenapa bunyi tu tuan? Itu sebab sensor. Dia tutup jap. Masuk apa dah? Masuk. Okay, dia berbunyi sebab sensor depan. Sebab saya onkan dia, ada kereta kat depan kan. So kita offkan dia lah. Sensor ni kalau consistently on, dia akan berbunyi lah Bila masuk dalam kereta, benda pertama kena buat ialah lock kereta kat sini, unlock kat sini. Tengok dia tenang balik sebab pintu Fira tak dapat. Jadinya ada indikator kat sini setiap pintu. Boot, bonnet. Jadi Fira boleh tutup rapat-rapat. Okey, tak apalah. Nanti kita tutup sebab child lock Okey, transmission, parking, reverse, neutral, drive, S dengan B. Naik bukit ataupun turun bukit. Okey, aircon kelajuan kat sini Blower paling kuat, blower rendahkan. Ini untuk suhu paling tinggi, ini paling rendah. Air conditioning untuk onkan aircon, kalau offkan di blower kosong saja. Sebab area ni kalau ada kabus lah So kita off balik semula, blower kat depan. Okay, mode pula untuk tukar position aircon, kaki, kepala, kaki saja, kaki dan blower depan, traction normal. Memori ni kalau tuan nak set lah, long press saya akan set Okay, cuma aircon ni kalau saya buka paling kuat, ni saya offkan dia, aircon dia akan jadi slow blower dia. Jadinya kalau rasa kurang sejuk, make sure ini dalam keadaan hijau. Okay, sensor parking depan, yang lain semua lengkap. Handbrake kat sini, ini untuk kalau tak barang penting lah. Okay, ni port USB. Okay. Dia tak ada depan ke ada? Dekat depan ni tuan, ada satu kat sini. USB dengan port pengecasan kat sini lah Okay. Okay, so ada beberapa form nak kena sign. Okay, ni form terima kereta Tuan sign kat sini, nama kat sini. Okay. Lepas tu dekat sini satu. Okay. Jadinya dekat sini, ni safety triangle. Ini tools lah kalau nak jack tayar apa semua. Jack dia kat bawah ni tuan dalam ni. Okay, spare tayar ni original sport rim. Jadi jangan risaulah. Dia bukan rem kompang. Okay, plastik tak maaf tak buka, kita baru. Wiper belakang ada air dia kat sini. Ni air dia lah, air wiper. Dia pakai satu tank saja, kongsi tank. Saya ambil hadiah sekejap tuan